So hari ni adalah hari raya 1 hari bulan April. And sekarang kita akan berangkat ke Nami Island. Kan? Yang berbahasa Melayu. Tapi nanti nak buat aktiviti kayuhan. Tak tahulah. Kita adapt macam mana tu. Selamat Hari Raya. Pakai. Tak, sebab saya pakai dua. Tangan je lah sejuk. Yang tengah sejuk ni sekarang. Kata dia tengah nak on the way ke highlight. Highlight itu ada apa? Apa yang Winter Sonata apa yang menjadi tumpuan di sini. So kat sini ada patung Winter Sonata, kat sini ada tempat-tempat location Winter Sonata Winter Sonata, dan adalah few kat tengah tu pun ada surau. So for us memang benda tu highlight lah. Benda tu tempat dituju gitu. Yeah. Kita kat Rail Park dan kita sama orang dengan aku. Macam mana ni nanti orang tak nampak aku? Oh, dia punya tu sama orang. Sama orang. So nanti kita akan berkayuh pula. Kita akan naik basikal. Bagilah muka aku. Kita akan naik basikal. Guys. Kita akan naik basikal. Tadi baru makan. Baru makan berantak. Kau tahu tadi betapa mengahnya kejap lagi. And harap tak sejuk lah. Oh, alasan. Pegang. Tak nak kayuh. Dia ni je. Menyesal tak ku sampaikan cinta monyetku ke Kanya dan Rebecca. Apa kabar kalian di sana? Semoga hidup baik-baik saja. Namun kalian banyak salah juga. Jika dahulu ku tak cepat berubah. Ini maafku untukmu Syafina. Segala doa yang baik adanya. Panas kaki Azura? Kaki apa rasa? Keras tu. Keras. Okey je, awak kayak. Adik. After being 2 hours sleep, now dekat paling ujung punya laut yang pergi ke pasar ni. Macam apa itu kita tak pernah pergi. Kita pergi pasar ni.
So itu saja untuk hari ni. Setelah pergi ambil gambar dekat tempat minta sonata, and then pergi mana lagi, pergi makan lagi apa semua. And itu saja untuk hari ni. Selamat Hari Raya. Kita jumpa the next day esok. See you. Bye bye. Yo, what up guys, selamat pagi. Sekarang baru lepas nak check out. Apa nama Sorak San lah? Sorak San Mountain. San tu dah mountain. Sorak mountain. Oh, Sorak San. I bought this one. Azrul pun boleh ni tadi. Dia ada 300. Mungkin kita kena pakai 700 punya lah. Tapi aku try 300 je lah. Makan apa kak? My favorite ever. Myeondong tteokbokki. Tapi ni bukan kat Myeondong lah. Ni kat mana? Seoul lah. Dekat area, you can drop by Gwanghwamun Station. Just walk here. Okay? Makan-makan nanti. Settle makan tadi. It's quite nice, sedap. Boleh bagi rating 9 lah. Bukan macam Myeondong tteokbokki punya rasa kak. Kurang lah. Sekarang tengah bincang-bincang. Squid sotong or sotong. So malam ni jalan-jalan saja kosong. Daripada kalau nampak lagi tu Rebin kat situ lah. Dari situ warna kuning tu kan. Jalan sampai ke sini. Sampai ke jabatan ni, tukar kata dia nak jalan-jalan saja. So ambil gambar kejap untuk dia. Tak tahu lagi mana lepas ni. So itu saja untuk hari ni. We'll see you untuk hari esok. Tengok macam mana. Bye bye.